Ni lah macam-macam lah kau. Oi, mula pasal makeup je. Dah masukkan aku buang sepa. Tak tahu lah. Mungkin sebab masuk bulan puasa kot. Tiba-tiba naluri keinsafan tu datang. Walaupun cuma seketika, disebabkan ikatan-ikatan daripada yang terikat tu mengikat di mana jiwa-jiwa yang ada, maka muncullah keinsafan. Walaupun keinsafan bakal berakhir tak lama saja lagi. Tak apalah. Kita naluri sebagai manusia ni ada kalanya kena juga rasa insaf. Sebab insaf ni hanya diberikan untuk manusia. Takkan beruk kat lautan, monyet kat dalam sangkar pula nak kena insaf. Depa tak payah insaf dah. Pasal depa dah ada di dalam kehidupan depa dah. Kita ni yang manusia yang kena insaf. Pasal kita esok lusa kita tak tahu mana arah tuju kita. Walaupun sekejap, insaf je lah sekejap no. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Sempurna di bulan Ramadan, jomlah kita sama-sama insaf menginsafi. Walaupun berlakunya seketika, yang penting niat tu ada.